pusing dulu. Allahu Akbar. Wah, kalau sana hujan sedap ni. Tak hujan? Saya patah hujan lalu ya. Oh. Assalamualaikum, selamat bertemu dengan berbekalkan keli. Jom kita pergi pasang tajuk lah. Kita pasang tajuk. Ada hujan-hujan yang mana tahu ada rezeki. Pun dah seminggu tak pasang ni, kita try lah. Okey, jom gerak Perumah Tom. Bismillahirrahmanirrahim. Umar romaita, romaita, walakin Allah ramah. Tapah makan. Oh, mantap. Ini sampah, aku semangat. Air besar. Aku semangat. Yang bersihkan dulu. Kalau tak, kalau tak bersihkan sampah, melekat kali dalam sampah bang. Jadi kena bersihkan dulu. Habis masuk sikit, bersihkan. Mana tahu ada rezeki ikan nak makan. Kalau dah kena ikan, kena sampah, okey lagi. Takut sebelum kena ikan dah kena sampah. Mari cakap. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Kagat nama tu. Seminggu tak naju. Kagat. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey bang, saya siapkan kerja saya lah. Anda kata ada mana-mana besok saya kongsikan. Mantap. Tak ramai hari ni mancing tapi sebenarnya udang dah boleh makan walaupun air tak berapa cantik. Yang berani try itu mungkin berasa. Yang tak berani try, payahlah. Makin mudah ni boleh sama try and error. Tentu mari naik. Baju jadi pagi ni saya nak menyusul tajuk. Semalam ada pasang lebih kurang dalam 20 mata. Tengoklah apa yang ada. Hasil sungai ini, usaha untuk mencari hasil sungai ini, apa yang kita buat tidak menjadi hasil. Ada. Abang morning. Berapa kilo? Kilo lebih ada lah. Dia 1 keluarga makan mana boleh makan banyak. 1 kilo, 2 kilo ni macam boleh lah. Kecil punya? Oh. Ada 1 kilo, 2 kilo punya lah. 1 kilo. Rumah ada 4 kilo lebih, 5 kilo lebih ada. Itu tanya dia, kan tengok mau. 4 kilo lebih ada, 5 kilo lebih ada. Nanti tanya. Okey, boleh. Oh, tanya dia. Okey. Boleh lah. Okey bang. Hidup lagi bang. Tak laku. Tengok hujung kuang.
finish. Satu ekor barang. Ada satu ekor barang. Minta tapah. Oh, macam tapah ni. Tarik kuat. Mantap. Sampai tengah bang. Ada saiz ni. Ada saiz ni. Ui, berat. Ada harapan. Layan bang. Nak tengok dulu ikan apa. Rasa macam tapah ni. Bismillah. Tapah bang. Alhamdulillah bang, tapah bang. Alhamdulillah bang. Tapah baru umpan tinggal ni. Bismillah. Kuat lagi apa? Kuat lagi. Tak nak lama-lama. Dia punya benam. Dia punya benam boleh tahan ni. Macam ada saiz ni. Boleh tahan dia punya tarik bang. Buat tu. Bagi dia tenang sekejap, kita sauk. Tu dia. Tadi dia tak nak naik. Bagi dia pusing dulu. Allahu Akbar. Alhamdulillah bang, besar bang. Macam begitu juga katnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terasa berat ni bang. Allahu Akbar. Ya Allah, 8 kilo, 9 kilo ni. Subhanallah walhamdulillah. Gigil bang. Basah. Alhamdulillah, subhanallah bang. Alhamdulillah bang. Bibir manis tu. Saya rasa ni besar. Ya Allah, besar bang. Lebih besar daripada hari tu ni. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Karim, Ya Rahman, Ya Rahim bang. Panjang bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Cantik ni warna dia bang. Nak kena rakam cantik ni warna. Cantik warna dia bang. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Memang cantik bang. Memang cantik. Menggigil tangan saya bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah di pagi yang cantik ini, ya Allahu Akbar. Di pagi yang cantik ini, pagi-pagi nampak ampai-ampai terbenam. Rupa-rupanya Allahu Akbar, panjangnya ikan ni. Monster bang. Monster bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Pada mantap. Okey bang. Ikan-ikan juga. Video-video juga. Okey, bawah ada mata lagi. Jom kita gerak. Pada mantap. Alhamdulillah bang, selesai menyusut tajuk.
sebenarnya air tak berapa cantik. Semalam dah mula pegang balik semula, dah hampir nak cantik. Pagi ni sampai dekat sungai tak berapa cantik pula. Jadi air yang berubah ni disebabkan oleh taburan hujan lah. Kat sini dah banyak hujan lah. Tapi menajuk saya tetap cuba. Semalam pasang tak ada dapat. Jadi umpan tu cantik-cantik lagi saya biarkan saja. Jadi pagi ni rutin kalau kita umpan tinggal tu memang kita kena tengok, takut kena ikan. Jadi hari ni turun dengan penuh semangat, kesukanan yang tinggi. Sampai-sampai dekat satu spot yang memang saya target ada ikan besar tu, terbenam tali ampai. Terbenam bang. Ya Allah, alhamdulillah, syukur ada seko ni. Boleh tahan bang. Hari tu saya dapat 7 kilo kawasan-kawasan berhampiran situ. Yang saya target dapat 7 kilo. Yang ni rasanya lebih besar daripada yang saya dapat 7 kilo. Tengok. Alhamdulillah bang, kuning bang, cantik. Jangan keluar. Nak dapat kau susah. Bang, alhamdulillah. Saya risaukan satu je sebab mata kail ni saya tak tukarkan lagi. Sebabnya yalah, kawasan tu belum ada kena. Jadi mata kail tu tak berapa cantik lah. Jangan cakap alhamdulillah lah, kau terlekat kenapa? Masuk celah tali pula kau. Teruskan sikit lah. Tu dia. Bang, alhamdulillah bang. Nak boleh tahan sikit di sini. Alhamdulillah. Ni tangan saya. Nampak? Basah bang. Hidipnya 4 jari bang. Ya Allah, kuning cantiknya. Subhanallah, ciptaan Tuhan yang sangat indah dan cantik ni. Allah, siapalah mangsa kau ni. Bang. Cantik bang. Memang cantik bang. Memang besar bang. Akbar bang, terasa berat ni bang. Allah, subhanallah, indah, cantik warnanya. Berapa jengkal ni? 1, 2, 3, 4, 5 setengah jengkal. Subhanallah, cantiknya. Umpan yang saya gunakan umpan keli. Umpan yang saya gunakan ikan keli. Ini macam ikan betina bang. Bapa ni macam tapak betina tu. Conet dia ada tu. Ni macam tapak betina. Ni tapak betina. Tapi tak bertelur lagi, tak buncit. Rasanya baru lepas ngempas telur. Sebab musim tapang ngempas telur ni dia bukannya setahun sekali, dia berkali-kali. Yang ni baru lepas ngempas ni. Dan kelaparan. Alhamdulillah, syukur bang, saya nak uruskan ikan ni. InsyaAllah ada rezeki yang lain kita jumpa. Nanti Kak Jeti timbanglah dengan supervisor Jeti. Padu mantap. Allahu Akbar. Panjang. Baru mantap. Kita nak tengok berapa kilo. Berapa kilo. Ya dah bebek. 8 kilo 3. 8 kilo 3. Alhamdulillah. Pada mantap bang. 8 kilo 3. Syukur. Bukan kaleng-kaleng. Ambil, pegang. Kau kat sini Jeb. Cahaya daripada sini, jangan daripada sini. Ambil, pegang. Sini kak. Tu siap tu. Sini. Alah, tak ada benda lah. Yang kat rumah ikan. Kecil, tak besar. Sini, ambil gambar. Sini aku ambil gambar kau. Sini, Berdua. Takut.
83. 9 kilo ada ni. 83. Sekejap 1. Sekejap, lagi 1. Wah, dah. Oh. Mana ni Sulit? Ui, je layan kasih dia letih dulu. Mau dekat 1 jam tu. Tak, sekejap je. Dia tarikkan dia naik. Dia naik, kalau dia tekan lepaskan lagi. Lepas tu tarik lagi naik, pusing. Kan dia tak ada sauk. Tum dia masuk dalam sauk. Kepala dah masuk. Kepala dah masuk, kita punya kan. Baru hari ni dia makan kan. Buat minum teh. Buat minum teh. Okey. Baru mantap Okey. Dapat lagi besok. Okey. Kuning Dah Dapat lagi Okey.